Guys. Aduh. Aku dah sampai 10. Tu, uncle datang. Boleh. Ayah tu. Dia ni macam beg ni. Tapi dia doktor lah. Ni dia bukan macam bedroom. Ni dia macam stres yang otak ni. Kau kosong je kau mati. Dry ice. Ice terus. Aspek konsep alam Melayu. Bahasa budaya. Jom. Doktor Levi. Tulis konsep alam Melayu. Tulis 3. Dah lah tahu. Diam. Berat tidur kau tidur ni nak melala. Tidur. Ayah halau je, ayah halau je. Baca buku tu. Kena ingat konsep dia apa. Kalau ada 2 jawapan 2. Kalau 3. Bahasa budaya. Budaya dengan bahasa senang je. Geografi, bahasa budaya. Okay. Senang je. Baca lah. Oh my god. Apa sasanya? Alam Melayu wujud sejak Tahun. Alam ni. Melayu wujud bila? Fine. Mana kita jawapan ni? Bukan tu jawapannya. Dia abad ke berapa? Alam Melayu wujud. Alam Melayu. Kau tulis je nota kat situ. Oh, dia tak adalah wujud. Alam Melayu wujud. Sekejap. Alam Melayu wujud pada pada abad pertama. Kau garis abad pertama. abad. Dah pergi. Alamak, banyak. Malas aku nak ni. Tak suka lah question ni. Ya. Tak. Abad pertama Dari siap. Oh my god. Lepas tu pusat pemerintahan kerajaan. Manusia tu tak boleh guys. Oh my god. Pusat tu kat mana pusat pemerintahan kerajaan Brunei? Benar ni? Letak kau ada atas ni. Nanti kau terkejut ada benda ni. Betul lah. Kau garis. Tada. Ni. Pergi ke? Dah. Lepas tu Ya, saya nak boleh faham ni. gelaran yang diberikan Ni boleh tapi nanti dia kena ritual guys. sebagai Ritual gelaran death. kerajaan Kedah Tua. Lagi kau tengok boleh. Agama perdagangan Cina Arab dan Parsi itu. Apa? Gelaran kerajaan Kedah Tua, Kataha, Chehcha, Kalahba. Banyaknya. Kedah Tua tu apa? Jom. Dia ada cecah. Dia ni okey je. Takut nanti ada ritual dia. Gelaran ni. So Tapi ni lah gelaran ni. Tapi nak apa? sumber Cina namakan Kedah Tua sebagai Cecah. Tulis Ya, sabar saya. Saya nak suruh. kerajaan Cina. Dia panggil Chehcha. Apa Cecah? Siapa suka main phone ni? Ha? Siapa suka main? kau tengok ni.
Mana ada hantu cakap out. Lepas tu tulis Ayam. Kerajaan Champa. Campak. Sekejap. Nanti dia kena ritual. Syadat. Oh, sumber Cina bla bla bla. Kerajaan Champa apa? Campak. Kemasyhuran kerajaan Champa apa? Aku dah cakap ada ritual. Oh, zaman. Assalamualaikum. Bawa pemerintahan. Cik Bonga. Tulis Ni kalau korang tak padam benda ni Tapi tulis ke nanti kau punya tu boleh mati tu. lambat sangat. Kau ni kau korang tengok. Atau Tengok. Mata dia dah ada dah. Pasal apa tengah hari bangun. Cepat sikit. Jangan lembab-lembab. Suruh main pun. Ni dia. Okey. Kau suruh main pun. Oh. Cepatlah. Sabar. Kemasyhuran kerajaan Champa. Oh my god. Terkejut aku. Stalker. Terkejut aku weh. Nampak stalker. Kenapa aku pandang belakang. Aku bukan first time kan. Aku dah lama main. Aku selalu nampak. Tapi yang paling comel dia dekat bawah katil ni. Kau kena bagi maple syrup. Dia ambil. Tak ada sangat tapi jump scare tu terkejut guys. Highlight. Magican. Dah belum? Kerajaan Champa. Kemasyhuran kerajaan Champa. Dia masyhur sebab apa? Dash aktiviti perdagangan. Sudah dah. Aktiviti perdagangan boleh dah copet. Oh. Ni kat mana? Perdagangan maksudnya satu Pergerakan menguasai kau. jalan antarabangsa. Jalan antara bangsa. Tak besar. Okey. Baik sama is what you mean when you see it then I don't want it. My body way over. Baik sama. Building. Bandage. Jalan menguasai jalan antarabangsa. Menguasai jalan antarabangsa. Boleh je lah menguasai jalan antarabangsa. Lagi satu appointment. Sebenarnya ada je kau yang tak nampak. Mana awak cari dah tak ada. Tulis je menguasai jalan antarabangsa. Menguasai. Oh ya. Mana tu? Sikit tadi. Time ni lah kau nak ritual. Ada terkeluar. Kenapa? Habis ini ke aku. Siapa yang ritual lagi? Oh, sakit ni sini aku. Kau ni kau ni tak kena sisir, kena sisir yang lain.
Terkejut Apa aku. lagi yang kata kian lah Ida. Aduh, Ida. Doktor revive. Kau ni. The show. What? Okay. Aku dah pernah main, takkan aku tak tahu. Aku sampai shift 10 pasal dia macam kena gigit tu. 10 balik PC Semua saya jalan ni. ha? Jalan apa ni? Extracted. Aku nak tahu 10 kali lah aku nak kena sebut. Oh, belilah. Takut nanti sini tiap shift 3 anjay. Macam ni apa? Pengaruh agama apa? Budak. Saya tak tahu ke? Lepas tu dia kata gaharu merupakan Betul hasil ke? hutan. Jahat. Allahu Akbar. So ni tak boleh. Kayu gaharu. Kayu garu. Bahan pewangi. Kayu wangi. Saya jawab apa? Jawab tangan. Bapak Tangan. Yang wangi. okey. Kegiatan masyarakat alam Melayu apa? Pertanian dan hasil laut dan hutan. Saya tu tengok ni. Tu dah sama-sama tak tahu dia tanya agak. Ni Raja Pahit punya Tu. Raja Permaisuri bawah dia siapa? Bebiasu. Kuasa ketiga. Oh. Dalam kerajaan Majapahit kuasa Ni kena pertama pembedah raja, dia kuasa masuk. kedua Permaisuri, kuasa ketiga siapa? Sekejap saya jumpa ni lagi. Mana? Kena tutup ni guys. Raja yang piramid dia. Dia ada. Dia golongan dirantai ke bangsa kan? Raja. Raja. Raja Permaisuri bawah Kau dia jangan siapa? tekan yang tengkorak merah tu. Raja. Nanti dia punya nyawa tu tolak. Tengok. Raja. Korang tengok apa jadi. Macam tu. Tu jangan tekan. Muda. Alfred. Ini apa ya ni? Ini dia kata kerajaan Majapahit. Ini apa ni dia cakap pasal ni? Mana kerajaan Majapahit tak ada dekat tu. Tak ada. Ni cantik. Pokok batu. Tak. Lagi. Bab depan yang kau pergi bab belakang ni ada. Dah. Bab berapa? Oh my god. Kelakarnya. Hihi, kelakarnya. Abang, sorry abang. Muka abang macam awak. Bye. Lepas main saya. Bro. Ni dua kawasan penanaman padi. Bro, sorry, tertutup. Terima kasih. Why? Aduh, mak. Main api. Sungai Bengawan Solo. macam suspicious Sungai ke? Berantas. Yoshida. Apa ni? Kau buat ni. Ni, kau buat soalan ni. Buat. Apa tajuk dia? Kita buat sekarang. Rumah. Keserumputan aku dulu. Keserumputan.
benda tu, apa benda tu. Saya tak tahu. Masih tahu So- konsep dalam Melayu je. Antara berikut mana pertukaran Kau tumpus. perhimpunan tu dan bekerjasama. Itu dia. Serumpun, ingatlah serumpun. Serumpun maknanya bersama. Allah, 3 barang. Ali awak. Terbun, termometer, medkit. Terbun, termometer, medkit. Oh. Kau tak bagi tahu nama. Bulat je. Mana ada? Buat sekarang. Dengan soalan Jangan setengah tengok kosong atas. saya. Kau tengok atas hati jenis tipe orang. Nah, tengok. 4. Siapa suruh dia main handphone tu? Okay. Masak ABC tu sekarang. Dua barang. Dalam buku sains tu dia jawab apa? Satu. Apa yang jawab? Saya tanya awak kenapa awak bagi dia telefon? Kenapa? Saya nak jawab apa dalam soalan ni? Soal apa abang? Jawab apa? Saya buat ABC tu. Kenapa kau main telefon macam ni? Mana ni? Mana tak ada? Ni nak jawab ni, tu tak jawab lagi. Tu yang lepas dah. Kematian anda semua. Room 5. Let's go. Jauh sekali. Oh my god. Kenapa berair? Aku pelik ah. Dapat je kat pangkak. Kau tengok atas kenapa tak kekal punya ni? Cepat. Tinggal ada cing. Ada cingkang. Kau kau. Medkit. Oh my god. Oh my god. Bab 2 tu masa apa? Ha? Bab 2 masa apa?
buat macam ni. Ada digigit. Ini kuning. Bab 2. Sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan. Banyak pula. Belut. Ini kerajaan Ya lah. apa? Gelaran kerajaan Funan. Kurung Ban, Kurung Binam, Raja Gunung, Raja Diraja, Cakrawatin, Pemerintahan Alam Sejagat. Kau punya beg ni boleh letak bawah lah. Aduh. Banyak lah je. Kerajaan Funan dah, Champa lah, Sriwijaya lah. Aku dah main dah ignore. I want ignore him. Kegiatan je, padi. Okay. Pagi. Buat lah macam pekerja barulah nampak. Kau malas nak usaha. Aku buat point. Baju pahit apa? Doktor, Kau yang buat. kali ni ada tester. Masa hutan Teza. ada apa? Aku ni nak buat macam ni kau tengok. Ni dia dah tidur. Soal Kan dia aku tulis. nak ajar. Soal dia tulis. Dia nak belajar. Tulis kekian-kian. Apa gelaran Raja Funan? Apa gelaran dia? Dinasti. Pandai kau. Gelaran Raja Funan. Funan ke Funan? Funan. Kau ingat Funan, kau ingat baju kurung. Funan. Kalau ada kurung Binam tu, itulah Funan. Kerajaan Funan, kau ingat baju kurung. Yes. Nama gelaran dia Syok. Kurung Binam. Ini syok. Bro. Kurung Binam. Kerajaan peranan wanita dalam penasihat kerajaan. Kerajaan Alam Melayu mana yang ni meletakkan peranan wanita? Satu. Kau tak bagi tahu nama. Kita ingat kan? Raja Gunung. Kurung Binam. Gelaran kebesaran Hindu Buddha Funan. Menurut kau orang. Kurung Binam bermaksud Raja Gunung. Saya ketemu. Kerajaan Angkor. Ni lah Angkor, ni lah tadi. Atas dia Raja, lepas tu Permaisuri, bawah dia Raja Muda. Ingat, Raja Muda. Raja Muda Sriwijaya dan Champa. Dah buat belum? Macam mana buat tu? Kau tak ingat ke? Kalau pilih nota depan kau tu, nota. Boleh lah nota tu. Pasti darah dan Dikaitkan dengan Dewa nyawa Siwa, Kerajaan Champa. Wira. Kerajaan Champa tu ni ada kutip tukai, jaga keamanan, mengumpul pertahanan. Lepas tu dia ada 5 wilayah, Indrapura, Amawati, Wijaya, Kepura, Panduranga. Kenapa ni buka puan-puan kecil-kecil aku boleh nampak dah dekat ni ada apa, ada apa. Kan salin dia jadi bela, tapi tak faham. Saya pun tengokkan bab 2. Bab 2. Buat nota tapi kau pendek-pendekkan point je pasal dia banyak-banyak. Funan ke apa? Funan. Pengasas dia siapa? Kurung Binam. Kurung Binam tu maksud dia apa? Pemerintah gunung. Sejarah tingkatan 2. Dia macam tu. Kena selalu baca baru beringat. Sejarah. Itu adalah lagu sejarah. Jangan. Gelaran pemerintahan pusat dan wilayah. Golongan pemerintah, golongan diperintah. Funan, Kurung Binam, Raja Gunung, Raja Diraja, Raja segala raja.
Cakravatin, pemerintah segala sejagat. Pemerintah dibantu oleh golongan agama dan tentera. 7 wilayah diketuai oleh Raja Kecil. Gelaran Champa, Raja Diraja diikrar sebagai pemerintah suci berkaitan dengan Dewa Siva Balan. Pemerintah dibantu oleh 5 wilayah iaitu Indraputra, Amaravati, Vijaya, Kautara dan Panduranga. Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Nagara. Weh kakak jagi kita lah. Pertanian dia apa kakak? Padi, rempah ratus, tanaman lain adalah buah pala, bunga cangkir, lada hitam. Perdagangan dia utama adalah rempah ratus, damar dan manik. Apakah faktor kedudukan perdagangan? Kedudukan di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laluan perdagangan. Palembang, Sriwijaya, Sungai Mas, Kedah Tua. Barang yang didagang kat emas, beras, rempah hutan. Dia muntah walaupun selain. Hasil laut pun ada kakak. Gamat, gaharu, sarang burung layang-layang, kapur barus, pelombongan, biji besi, emas, cuka, kelapa, tembikar. Lari pula. Itu je yang penting. Ya. Kakak Fundai. Salah kakak. Perusahaan kau dah mati. Alhamdulillah aku selamat. Masa aku tenat. Pintu sakarat. Visitor. Bro. Ini kasih. Ya Allah. Ada kakak. Dan dia di nota. Sekejap ya. Mabuk. Kekal suspicious. Father's Day ke esok? Father's Day. Hari ni? Salah. Entahlah. Ini kan. Suami bapa. 20 kan. 6-7. Tapi dah tak suka dah. Oh, ni senang. Bro, kau muntah. Masuk.
hijau, kuning, pink, merah, biru. Maple syrup. Maple syrup ni untuk tahankan diorang ni. Kakak. Iklan. Tea life. Ui, iklan. Awak kata tadi. Tapi hilang. Hilang. Hilang apa? Okey. Guys. Sampai 20 minit je aku ni, guys. Okey. So, Feder aka Bogil. Ha? 11, 7 sampai 12 tengah hari. Sabtu dan Ahad. Bogil? Feder. Siapa? Oh. 7 sampai 12. ni kali depan. Maple syrup. Camera down. Oh, emergency. Dah habis satu. Dah ni okey ni. Inilah satu dah.
Okay guys, jangan lupa like and subscribe. Anomali attack. Oh ni. Ni banyak passion. Lagi datang. Okay. Repair. Mana? Bro, buka semua pintu. Buka semua pintu. Pergamalan. Masuk. Maple syrup.